Hai semua dan selamat datang. Kali ini kita nak kupas satu topik yang sangat besar dan dekat dengan kita semua, iaitu ibadah. Okey, jom kita mula dengan satu soalan yang bunyinya macam senang kan? Apa sebenarnya ibadah tu? Tapi jawapannya percayalah, jauh lebih dalam dari yang kita sangka. Bila sebut je ibadah, mesti ramai yang terus terbayang gambar macam ini kan? Solat berjemaah. Tapi, macam mana kalau saya cakap, ini cuma bab pertama? Ada banyak lagi cerita selepas ni. Okey, jom kita deep dive sikit. Kita tengok dulu amalan-amalan teras, kiranya macam tiang seri yang jadi asas iman kita. Yang pertama sekali, semestinya solat fardu. Solat 5 waktu ni kan, ia ibarat talian hayat kita, hubungan terus dengan Tuhan. Ia adalah amalan paling asas yang memang tak boleh tinggal. Tak kiralah kita sihat ke, sakit ke atau dalam apa jua keadaan. Lepas tu, kita ada zakat. Ini bukan sedekah biasa tau, tapi satu sumbangan wajib. Tujuannya? Untuk bersihkan harta kita dan pada masa yang sama, bantu komuniti. Duit zakat ni akan diagihkan kepada golongan yang betul-betul layak, yang kita panggil asnaf. Hebatnya, ibadah ni ada di setiap fasa hidup kita. Termasuklah masa kita kehilangan orang tersayang. Melalui solat jenazah, kita sebagai satu komuniti sama-sama tunaikan tanggungjawab mendoakan arwah. Ia satu perbuatan yang sangat menyentuh hati. Jadi, semua amalan asas ni memang sangat penting. Tapi persoalannya sekarang, adakah ibadah tu setakat ni je atau skop dia sebenarnya lebih besar lagi? Okey, sekarang kita masuk bab kenapa. Kenapa kita buat semua ni? Jom kita bedah siasat, hikmah dan makna di sebalik setiap amalan ibadah. Nah, tengok jadual ni. Apa yang paling best kat sini ialah ia tunjukkan hubungan antara ibadah khusus macam solat dengan benda-benda yang kita buat hari-hari. Macam bekerja, belajar, semua ni boleh jadi ibadah tau. Jadi nampak tak? Jelas sangat yang setiap satu ibadah ni ada hikmahnya. Ada kebaikan yang mendalam, bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat sekeliling juga. Ini yang buat kita terfikir kan? Kalau kerja dan belajar pun boleh dikira ibadah, apa lagi agaknya yang boleh masuk dalam kategori ni? Sejauh mana sebenarnya konsep ibadah ni boleh kita luaskan dalam hidup kita? Dan soalan tadi tu membawa kita kepada satu perspektif yang sangat luas, di mana seluruh kehidupan harian kita ni ibarat satu kanvas kosong yang boleh kita warnakan dengan amalan pengabdian kepada Tuhan. Tapi, macam mana nak mula? Semuanya tetap berpaksikan kepada asas yang kukuh, jaga solat 5 waktu. Itu tiang utamanya. Dari situ, lingkaran ibadah kita berkembang, termasuklah amalan tahunan macam puasa di bulan Ramadan. Masa inilah kita latih diri, jadi lebih berdisiplin dan faham perasaan orang yang kurang bernasib baik. Dan lingkaran tu terus membesar, merangkumi impian dan perjalanan sekali seumur hidup. Macam menunaikan ibadah haji bagi sesiapa yang ada kemampuan. Satu kemuncak dalam perjalanan rohani seseorang. Nampak? Ibadah ni bukan setakat ritual je. Ia ada dimensi ekonomi juga. Harta yang kita ada, bila kita keluarkan zakat, ia jadi jambatan untuk kita bantu mereka yang memerlukan. Dan sekarang, tengok ni, lingkaran tu dah masuk ke pejabat, ke tempat kerja kita. Ya, kerja kita hari-hari, dari pagi sampai petang tu, boleh jadi ibadah. Kuncinya, niat. Dan ini yang betul-betul mind-blowing. Ibadah tu boleh sampai ke dalam makmal sains. Inovasi, penyelidikan, cipta benda baru yang bermanfaat untuk orang ramai, semua tu pun boleh jadi satu bentuk ibadah yang sangat besar pahalanya. Jadi, apa kesimpulannya? Ibadah ni bukan cuma senarai perbuatan yang kita kena tik. Ia adalah cara kita melihat hidup. Dengan niat yang betul, perkara yang nampak biasa-biasa je, boleh jadi luar biasa di sisi Tuhan. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Kalau semua tindakan harian kita boleh jadi ibadah, lepas ni, apa pula perkara dalam hidup anda yang anda nak jadikan satu ibadah?